Ramai menunggu harga emas jatuh dulu baru nak beli. Itu sebenarnya adalah perangkap tuan-puan. Soalan yang paling popular, harga emas tengah naik mendadak sekarang ni. Boleh ke beli? Jawapan guru saya, mudah saja. Tutup mata, beli je kalau ada duit. Sebab kita bukan pemain saham. Kita bukannya master of the graph. Kita simpan emas ni untuk simpanan jangka masa panjang. Bukan untuk sebarang spekulasi. Kalau ada duit lebih yang memang nak simpan 2 tahun ataupun lebih daripada itu, terus tukar jadikan emas sahaja tuan-puan. Sama ada harga emas tu dia naik ke turun ke, yang penting kita konsisten. Hari ni harga emas sekitar RM550 segram. Percayalah tuan-puan, 3 tahun akan datang, harga emas ini akan kelihatan murah. Tapi, ramai orang yang telah terperangkap, tunggu harga jatuh, tak beli-beli. Bila harga naik, dia tunggu jatuh lagi. Last-last, bertahun-tahun tunggu, 1 gram pun dia tak ada. Duit habis dibelanjakan sebegitu sahaja. Kalau dari awal kita dah simpan 1 gram 1 bulan, setahun kita dah ada 12 gram. Jangan jadi pemerhati, jadi penyimpan. Jom simpan emas sebab kita boleh simpan emas sampai jadi kaya. Follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan. Bagi tuan-puan yang ingin mulakan simpanan emas, boleh saja rujuk pin video saya ataupun klik link di bio saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.